kita pok nak menikah ni. Tok Imam tanya, apa dia ni hari ni? Ambo ayah dia. Nasib baik Tok Imam tak tanya, bayar bank pak cik. Mujur Tok Imam tanya, kau tanya tak tahu ni. Tok Imam tahu, tiap-tiap juru nikah tahu bahawa tak boleh jadi orang jadi wali illa adil. Sebut tak kita pakai adil. Adil bukan makna adil itu. Adil maknanya tak buat dosa besar. Sembahyang tu aja tinggal. Kerana sembahyang dosa dia besar, dosa besar masuk neraka. Berapa lagi? Banyak dah Pak yang. Jadi bila kita ni ingat aku ni ada anak tina. Bila anak tina aku nak menikah, sah dah aku jadi wali. Ulihan mikir aku kena jaga benda ni. Jaga disiplin sembahyang baik. Sembahyang baik, puasa roh, sebagai dosa besar jaga molek. Satu hari nanti aku akan jadi wali bagi anak. Dia menyebabkan automatik pok ni beringat. Jadi kalau pok umur orang tu beringat, pok orang ni umur ni beringat, pok umur orang tu beringat, insya-Allah pada hadis semua sebuah kampung tu jenis-jenis orang tak lebar dah. Tok DO pun tok lebar, tok kampung pun tok lebar, tok payung teksi pun tok lebar, tok guru sambung tok lebar apa sekali. Tapi kalau kita ingat nak nikah mai. Ayah pergi lamaran dia dah. Pergi. Anak tu tak tanya ayah ni mana nak jadi wali ambo, mayam banduk. Kalau anak buat lagu tu kan. Tak nikah-nikah. Akan jadi masalah tu.